Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, tajahau. Saya Suman Siwam. Hari ini kembali dengan satu pendapat, iaitu berkaitan dengan isu-isu yang baru dibangkitkan, ya, macam pencerobohan tanah, ya, isu-isu judi online dan segala-gala isu yang terbangkit untuk masyarakat ataupun isu-isu sosial masyarakat lah, lebih pada isu undang-undang, isu keadilan, isu saksama, isu perlembagaan. Jadi bila mana saya bangkitkan isu-isu ini, ramai di antara haters saya disuruh saya tukar agama. Tukar agama dah bertukar. Saya daripada pagan dah jadi Islam. Alhamdulillah dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi apa yang jadi persoalan sekarang ni, dia orang suruh tu saya tukar bangsa Melayu. Sebab apa, bila mana kita bangkitkan isu-isu undang-undang, isu-isu perlembagaan, dia orang kata saya lebih Melayu daripada Melayu. Bila bangkitkan isu Islam di pihak Islam ataupun untuk kepentingan Islam, dia kata saya ini lebih Islam daripada Islam. Jadi, okeylah lebih Islam daripada Islam. Alhamdulillah saya dah Islam dah pun, ada kad Islam dah pun. Okeylah, dah syahadah semua segala macam. Hari ini saya minta jasa baik haters saya supaya dapatkan untuk saya borang permohonan tukar bangsa. Sebab apa saya nak jadi bangsa Cina di Malaysia? Sebab apa? Bila mana jadi bangsa Cina, ada banyak kelebihan dan banyak keistimewaan dari segi undang-undang. Sebab baru-baru ini pun kita nampak lihat di Raub sana, pencerobohan Musang King dapat layanan yang keistimewaan. Layanan istimewa dari pihak berkuasa sekali. Sebab apa saya tak nak jadi Melayu? Saya pun tidak mau jadi Melayu sebab Melayu ni selalu dianaktirikan, ditindas dari segi undang-undang, jual belon pun kena pukul. Saya tidak mau. Jadi saya mau jadi Cina. Bila mana jadi Cina, saya boleh ambil borang tukar bangsa jadi Cina, lepas tu join DAP, saya pertahankan tanah-tanah pencerobohan. Ya, macam Musang King, kuil-kuil haram di tempat yang tidak sah. Itu lebih afdal saya fikir. Sebab bila mana saya jadi Cina, ini lebih afdal sebab lebih adil. Kan? Kita kena cari bangsa yang menguntungkan kita. Buat apa saya nak jadi bangsa Tamil? Buat apa saya nak jadi bangsa Melayu? Sedangkan benda tu merugikan saya. Kita cerita pasal undang-undang, kita cerita pasal keadilan. Tapi bila ada soal ataupun begini punya cerita, saya minta jasa baik daripada kawan-kawan yang benci saya, yang marah saya setiap kali bawa isu, mintakan borang permohonan tukar bangsa. Ya, agama saya dah tukar, Alhamdulillah, tapi saya nak tukar bangsa pula dah. Kalau ada orang di Malaysia, tolong mohonkan untuk diri saya dan saya isi. Ataupun bagi idea macam mana nak jadi tukar bangsa dekat Malaysia ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.